أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب, bentuk wazan jamak taksir nombor 20. Fu'ala'u tanpa tanwin. Seperti wuzara'u, menteri-menteri. Umara'u, putera-putera mahkota. Sufara'u, duta-duta. Ulama'u, orang-orang alim. Ulama-ulama. Bahasa Melayu ni kan, ulama seorang aja. Kita kata ulama-ulama pula. Seorang pun pakai ulama. Arab bukan, ulama ni banyak. Dalam Melayu, alimun pun ulama ataupun orang alim. Jadi kita pun tak apalah. Ini bahasa Melayu kita kan, bukan Arab. Ulama-ulama. Syu'ara'u, penyair-penyair. Sulaha'u, orang-orang soleh. Ataupun kalau kata sifat, soleh. Baik. Wazan bagi mufrad berbeza. Ada yang pakai fa'ilun, seperti wazirun, menteri, wuzara, amirun, putera mahkota, umara, safirun, duta, sufara. Ada yang pakai fa'ilun untuk mufrad dia, seperti alimun, orang alim. Jamak dia, ulama. So, ulama ni, untuk zaman moden sekarang ni, ahli sains pun dipanggil ulama juga. Bukan terhad kepada agamawan sahaja. Fa'ilun, syairun, penyair, syuara. Soleh boleh jadi orang soleh ataupun kata sifat soleh. Contohnya kita kata rajulun solihun kan. Kata sifat. Kalau rijal, rijalun sulaha. Sulaha. Boleh juga pakai. Yang ni jamak salihun, salihuna pun boleh kan? Salihuna. Jadi rijalun salihuna, yang soleh. Syu'ara. Dalam Al-Quran, surah Syu'ara. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan asy-syu'ara, ahli syair itu, yattabi'uhumul ghawun, dituruti, diikuti oleh al-ghawun, golongan yang sesat, yang tidak ketentuan hala. Sulaha tidak ada dalam Al-Quran. Salihuna dengan salihina ada. Yang ni pakai jamak muzakkar salim adalah. Yang sulaha tidak digunakan dalam Al-Quran. Contoh salihuna, wa anna minna salihuna. Golongan jin bila mereka mendengar Al-Quran, mereka mengatakan, dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita as-salihuna, golongan yang baik. Wa minna, dan ada di kalangan kita duna dzalika, yang lain daripada itu, yang tidak baiklah. Maknanya ada yang beriman zaman dahulu dan ada yang tidak beriman. Ini kan? Ini jamak muzakkar salim. Bukan yang fu'ala lah. Tapi salihuna, fa'iluna, salihun, salihun. Kalau yang ni dia lebih kepada kata sifat lah. Kalau yang ni dia lebih kepada isim. Kecondongan dia itu kepada isim. Misalnya orang soleh, orang tu orang. Tapi boleh juga digunakan sebagai kata sifat. Tengok ni kan. Ar-rijalus sulaha, fudala. Salah seorang lelaki-lelaki yang soleh, lagi mulia kan. Ini fadil, ini fudala. Soleh, sulaha. Contoh guna sebagai isim biasa, bukan kata sifat. Istihbabu, sunat, ziarati, melawat, as-sulaha, orang-orang soleh, wa ahlil khairi, dan ahli kebaikan. Yakni orang-orang baik. Seterusnya, wazan yang ke-21. Af'ila'u. Af'ila'u. Juga
tidak ada tanwin. Contohnya asdiqa'u. Mufrad dia fa'ilun. Semua fa'ilun kat sinilah contoh yang kita bagi ni. Fa'ilun, af'ila'u. Jadi kalau sadiqun, asdiqa'u. Rakan ataupun kawan. Qarib, saudara ataupun kerabat. Saudara ataupun kerabat. Qarib, jamak dia aqriba'u. Nabi, nabiyun. Jamak dia af'ila'u. Anbiya'u. Semua tak ada hamzah ni belakang dia. Mana ada hamzah? Tapi untuk jamak, pakai hamzah. Asdiqa'u, aqriba'u, anbiya'u. Ghaniyun. Kaya ataupun orang kaya. Kaya saja ni sifat. Orang kaya ni manusia lah. So, ghaniyun. Jamak dia af'ila'u. Aghniya'u. Okey, perkataan Nabi ni, kalau cari kamus, dia berakhir dengan hamzah. Naba'a. Tiba-tiba sampai kat Nabi ni tidak ada hamzah. Jadi dia kata sini, keterangan dia, Nabiyun ni asal dia Nabiun lah sebab asalnya fa'ilun kan. Fa'ilun. Yang ni mana nampak sangat bentuk fa'ilun? Tak nampak. So kalau kita buat macam ni, nampak. Nabiun. Asal dia hamzah. Kerana fi'il dia tu asalnya ada hamzah. Kemudian dia kata untuk meringankan sebutan, melancarkan sebutan, hamzah tu ditukar kepada ya. Hamzah ditukar kepada ya. Jadi, berkumpul dua ya sini dengan ya sini kan. Nabi, Nabi, ya. Nabiyun. Nabiyun. Dua huruf yang sama bertemu pada satu tempat. Salah satunya baris mati, maka yang ni boleh masuk ke dalam yang ni kan. Jadilah idgham. Bacanya Nabiyun. Samalah dengan Ghani. Ghani tak ada hamzah. Tapi memang asal dia dua ya lah. Ghaniyun. Barulah wazan dia fa'ilun. Barulah sama. Ghaniyun, fa'ilun. Dua ya bertemu pada satu tempat. Salah satunya yang mula-mula tu mati. Maka boleh diidghamkan. Boleh masukkan dalam tu. Ya dengan ya. Lalu ditasdidkan. So, ya pertama diidghamkan ke dalam ya yang kedua. Dimasukkan. Bila masuk, berlakulah idgham, yakni kita tasdidkan. Yang ni peringatan, af'ila kita ni semuanya tidak ada tanwin. Kita namakan sebagai ghair munsarif. Ghair, tiada. Munsarif, tanwin. Tiada tanwin. Ghair munsarif. Contoh dalam Al-Quran, Anbiya. Anbiya banyaklah. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakan, kenapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah sebelum ini? Orang Yahudi lah kan. Aghniya. Aghniya ada dalam Quran. Qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Mereka kata, yakni orang Yahudi, Allah miskin. Kami kaya. Okey, nombor 22. Wazan dia pelik sikit. Dia berakhir dengan alif maksurah. Yang mu'annas. Alif maksurah. Ya tak ada titik. Alif ta'nis. Wazan mufrad dia banyak. Berbeza-beza. Fa'ilun ada, fa'ilun ada, af'alu, tak ada tanwin. Fa'lanu, tak ada tanwin. Contohnya, orang yang dibunuh kan, orang yang mati dibunuh tu, mayat tu, nama dia qatil. Qatilun. Orang yang terbunuh. So, jamak dia qatla. Mayat. Fa'ilun. Ini pun ada waw sepatutnya. Ming waw yata. Fa'ilun. Sepatutnya gitulah kan. Untuk meringankan sebutan, waw ditukar kepada ya, kemudian ya diidghamkan dalam ya.
Jadi waw nanti akan ditukar kepada ya. Macam di bawah ni kan. Yang asal dia ni. Ini pendapat ulama Kufah lah. Majitun jamak dia mauta. Kemudian fa'ilun waji'un. Kesakitan. Jamak dia waja'a. Sakit kronik. Fa'ilun. Zaminun. Zamna. Mati. Binasa. Halikun. Halka. Ini kata sifat. Contohnya qaumun halka ataupun qaumun halikuna, kaum yang binasa. Yang ni sifat berkurak. Ajrabu, af'alu. Jamak dia fa'la kan? Jarba. Contohnya ibilun, jarba. Unta berkurak. Malas. Fa'lanu, kaslanu. Jamak dia fa'la, kasla. Dalam Al-Quran, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk solat, mereka bangun dengan malasnya. Kusala. Dalam satu qiraat baca kasla. Tengok nota dia. Wazan fa'il ni mewakili isim maf'ul. Maksud dia, kalau orang ni dibunuh kan, mestilah dia tu dibunuh oleh seseorang. Jadi dia hakikatnya maf'ulun. Kalau qatala kan, membunuh. Sesuatu yang dibunuh, maqtulun. Ini wazan dia yang sebenar lah. Maqtulun, yang dibunuh. Isim maf'ul. Tapi sekarang ni, maqtulun digunakan sirah baru dia, fa'ilun. Qatilun. Jadi asalnya qatilun ni ialah maf'ulun. Yakni maqtulun. Jadi dia kata wazan fa'ilun mewakili makna isim maf'ul. Jadi qatilun bermakna maqtulun. Qatala. Isim fa'il dia qatilun. Yang membunuh. Yang kena bunuh maqtulun. Wazan dia maf'ulun. Yani fa'ilun. Yani maf'ulun. Ini wazan asal dia. Jadi dia kata biasanya yang fa'ilun ni untuk jamak yang fa'la ni biasanya dia sebenarnya asalnya maf'ulun. Yang kena sesuatu. Jadi dia kata kalau yang macam ni akan dijamakkan dengan fa'la. Macam mana pula dengan ni yang lain ni yang tak ada bentuk fa'ilun. Jadi dia kata sebenarnya ada makna maf'ulun, kena. Bagi yang tidak berwazan fa'ilun, dikiaskan kepada fa'ilun. Kerana semuanya berkenaan dengan perkara yang tidak diingini berlaku, yang juga bermaksud maf'ulun. Dibunuh kan? Tak diingini. Jadi mati pun tak diingini. Tak diingini itu isim maf'ul kan? Makruh. Tak diingini. Kesakitan tak diingini. Sakit kronik tak diingini. Mati tak diingini. Berkurak ke apa semua tak diingini. Malah benda yang tak diingini. Jadi sebab itulah dia punya kesamaan dia tu fa'la. Ada unsur-unsur maf'ulun. Baik. Alif yang ada pada ni, belakang tu alif kan? Walaupun kita tak tulis, kita baca tu ada alif. Qatla. Kita tulis macam tu kan? Tapi kita baca macam ni. Qatla. So ada alif tu kan? Dalam tulisan kita tulis alif tu dalam bentuk ya, tak ada titik. So untuk kes jamak ni, nama dia alif ta'nis. Alif tu sebenarnya tanda perempuan. Dianggap sebagai perempuan. Sebagai mu'annas. Dan dia tak ada tanwin. Ghair munsarif. Alif ta'nis ni bukan bermakna dia hanya boleh digunakan untuk mu'annas. Bukan.
dia digunakan juga untuk muzakkar. Contohnya qaumun halqa tadi kan. Contoh mauta. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Mayit tadi, jamak dia mauta. Seterusnya. Fa'alin. Yang ni pelik. Fa'alin. Belakang dia tu tanwin, kasrah. Bukan disebabkan adanya amil seperti huruf ba ke, bi ke, huruf fi ke, kan? Ala ke. Tak ada sebab ni. Maknanya bukan dia bagi bawah tu bukan disebabkan oleh amil. Disebabkan oleh faktor perubahan huruf dalam satu kalimah. Fa'alin. Cuba tengok wazan mufrad dia. Berbeza-beza. Semua berbeza-beza kan. Ada yang fa'la'u seperti azra'u. Anak dara. Perempuan yang masih lagi dara kan. Azra'u. So dia punya jamak kan. Hilang ni. Hamzah tu. Jadi azarin. Fa'la. Fatwa. Ini pun sama juga. Belakang tu hilang. Fatawin. Fi'la. Tulang yang ada dekat telinga. Zifra. Yang ni pun hilang juga. Zafarin. Fi'latun. Hantu betina. Contohnya hantu betina rekaan. Kita kata apa? Sa'latun khurafiyatun. Hantu betina khurafat. Si'latun. Fi'latun, si'latun. Yang ni pun hilang juga. Sa'alin. Fi'liyatun, hizriyatun. Tanah rata, tanah keras. Jamak dia fa'alin. Hadharin. Maknanya tanah-tanah keras kan? Tanah-tanah rata. Fa'luwatun, tarkuwatun. Tulang selangka. Tengok gambar dia yang warna merah tu. Yang ni pula secara berasingan. Jamak dia fa'alin. Tarakin. Okey. Yang tiga ni satu sahaja jenis mufrad dia. Fa'lun. Contohnya lailun. Gambar pada waktu malam. Yang ni tak ada gugur pun belakang-belakang ni kan. Layalin. Tengok. Ada tanwin belakang dia. Pada kasrah. Pelik lah kan. Fa'lun. Ahlun. Keluarga. Jamak dia ahalin. Ini pun tak ada sebarang huruf-huruf tambahan belakang ni. Ahalin. Sama'i lah. Hanya didengari daripada orang Arab. Fa'lun ardun. Tanah. Bumi. Aradin. Ini pun tak ada apa-apa huruf tambahan. Tiba-tiba baca aradin. Contohnya orang Arab kata tanah-tanah kosong. Aradin bayda'u. Lagi jamak dia araduna. Jamak yang seperti jamak muzakkar salim. Masuk dalam grup jamak muzakkar salim walaupun dia bukan jamak muzakkar salim. Sebab jamak muzakkar salim ni khas untuk yang berakal. Bumi ni bukan berakal. So, dia panggil mulhaq. Di-attachkan, digrupkan masuk dalam grup jamak muzakkar salim kerana i'rab dia waw ni nanti akan ditukar jadi ya. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan bumi seperti langit. Maknanya bumi pun 7 jugalah kan. Apa dia maksud 7 bumi ni? 7 buah bumi ke ataupun 7 lapis bumi? Jadi ada yang menghuraikannya menggunakan perkataan jamak bumi, al-araduna as-sab'u. Baik, semua yang bagi sedia tanwin yang kasrah ni,
belakang ni, kalau kita masukkan alif lam, ya dia dikembalikan. Maknanya asal dia pakai ya. Masuk alif lam akan ada ya. Kalau masuk alif lam. Jadilah Azarin tu jadi Al-Azari. Fatawin akan jadi Al-Fatawi. Tanpa baris lah belakang tu. Mati. Al-Azari. Fatawin Al-Fatawi. Zafarin Al-Zafari. Sa'alin As-Sa'ali. Hazarin Al-Hazari. Tarakin At-Taraki. Layalin Al-Layali. Ahalin Al-Ahali. Aradin Al-Aradi. Dimasukkan? Ya.